Biasanya lah kan, kita kalau usia dah terlanjur ni kat Malaysia lah kan, banyak orang akan beli skuter untuk jalan dekat, jalan jauh, tak kisah. Tapi let's say lah kalau kau masih ada jiwa untuk buat kapcai. Kapcai mana tu yang paling abah-abah yang kau rasa? Tapi stylo sikit lah, tak adalah abah-abah sangat, tapi masih ada unsur abah-abah kat Malaysia lah kan. Kau rasa kapcai mana tu? Yo, what's up korang semua? Apa khabar? How korang semua jaga diri dengan baik? So, hari ni kita akan cerita sikit tentang pendapat saya tentang motosikal kapcai kat Malaysia ni yang dianggap sebagai motosikal kapcai abah-abah yang agak ranggi, agak stylo, ada elegan sikit lah. Okay. Tapi kat seluruh Asia, motosikal ni tak sebegitu. Ramai orang suka motosikal ni, especially kat negara Thailand dengan negara Vietnam. Ramai gila orang bikin motosikal ni. Tapi kat Malaysia, motosikal ni boleh dikategorikan sebagai motor abah-abah pada pendapat saya. Kerana kalau saya nak cakap motosikal abah-abah tu ialah EX5, banyak gila orang muda guna EX5. Harga dia pun tak turun-turun juga. Nak cakap Wave 110, not bad, yes. Tapi dia ada kurang sikit dia punya stylo dia lah kan. Dia ranggi dia in terms of style, in terms of design. So bagi saya lah, pendapat saya lah, motosikal kapcai bukan skuter kapcai abah-abah yang not bad lah kan. Di Malaysia ni adalah motosikal ini, iaitu Honda Wave 125i. Ini adalah model lama, model 2021. Yang lagi lama tu ialah model Honda Future lah, Honda Wave Future 125i injection. Tapi ni ialah model V2 yang bagi saya memang sebenarnya kat Malaysia ni orang tak bikin lah. Kat Thailand apa semua memang orang bikin kau-kau. Kat Malaysia tak, orang biar standard je. Memang motor ni kira motor nampak style lah. Okay? Tak adalah bikin ranggi buat sporty, tak. Dia style, elegan, relax, tak ada top speed apa. Tapi kenapakah motosikal ini digemari orang ramai? Kerana enjin ni lah, enjin yang sangat terkenal daripada Honda. Okay? Kerana ia sangatlah bulletproof dan ramai gila orang suka enjin ni. Dan banyak orang juga guna motor ni juga untuk jalan jauh ke negara-negara lain. Kerana enjin 125cc daripada Honda ni sangat tahan lasak. Dia memang well known lah. Okay? Sampai Honda guna enjin yang sama ni ke beberapa model. Dia orang juga. Banyak model Honda yang guna enjin ni. Enjin bulletproof ni. Okay, namely Honda Dash 125 yang kita ada. Kita ada Honda MSX atau negara jiran panggil Honda Grom. Dan juga Honda Cup 125 pun guna juga. Ya, CT125 pun guna. So memang enjin ni tahan lasak. Jadi enjin motosikal ni lah yang menyebabkan motosikal ni sangat famous, okay, dekat negara-negara Asia Tenggara. Kerana enjin dia ialah air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder dengan displacement 124.9cc, okay, dengan dia punya famous PGM-FI ni, okay. Yang PGM-FI ni ialah Programmed Fuel Injection, yes, yang menghasilkan horsepower 9 horsepower kat 6.8 kW at 7,500 RPM dan 10.1 Nm of torque dekat 5,500 RPM. Dia punya transmisi dia ialah 4 rotary gearbox lah dengan centrifugal clutch. Dia ni adalah versi yang ada electric start. Yes, tu yang best tu. Okey, motosikal ni kan dia punya headlight dia LED, okay? LED headlight. Tetapi malangnya yang lain semua dia guna bulb. Dia punya signal light depan belakang semua bulb, babe. Tapi okey lah, at least headlight ada LED lah. Okey, itu kalau kau tengok depan ni pula, depan dia guna telescopic fog.
tapi ada brake disc kat depan dan juga dia menggunakan brake disc juga kat belakang. Korang nampak? Belakang pun ada brake disc bhai. Ya, tapi belakang dua absorber lah, dua spring punya absorber lah kat belakang ni. Okey, tayar dia memang depan belakang 17 inci Cuma depan dia 70 90 17, belakang dia 80 90 17. Tetapi sebab-sebab yang paling menarik yang saya suka motosikal ni berada di bawah seat dia. Okey, seat dia memang dia lebar besar, actually not bad. Tapi bawah seat dia lah yang menyebabkan saya sangat suka-suka motosikal yang ni. Jom kita tengok. Okey, di bawah ni kita tengok fuel tank dia. Pada slot ketiga dahulu, fuel tank ni adalah antara fuel tank paling terbesar yang korang boleh dapat dalam Kapcai. Yang ini ialah 5.4 liter. Okey, dan dia ada storage space. Storage space dia sebesar 18 liter babe. Ni paling besar yang korang boleh dapat dalam Kapcai siot. Ni Hummer LCI. Siap dengan spoiler spoiler belakang Okey, korang tengok ni kejap. Korang tengok I boleh masukkan dan boleh tutup seat bhai. Besar nak mampus. Jadi bagi ni adalah sebuah motosikal yang okey lah overall. Not bad lah. Boleh diguna harian, boleh di belasah, boleh diguna untuk weekend, boleh jalan jauh. Dia sangat-sangat versatile lah, okey. Dan dia tahan lasat. Itu yang paling penting. Ya Allah. Terangnya. Jadi, saya rasa di sini je lah kita punya video untuk hari ni. Harap korang semua enjoy video ni. Do hit the like button and smash the subscribe button guys. Terutama sekali kalau korang nak tengok video-video yang akan datang. Especially bila saya dah start gunakan motosikal ni, jalan jauh sikit ke, bikin ke apa ke, just in case takut korang miss, baik korang follow je lah and subscribe je lah. Alright guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Hope korang semua enjoy video ni. Do hit the like button and smash the subscribe button guys. Ciao.